Bau bangkai dalam Iswara. Menerusi YouTube The Kainis, seorang lelaki beli kereta Iswara second hand murah, cuma RM1,000. Elok, aircon sejuk. Tapi siapa sangka kereta ni simpan misteri ngeri. Satu hari dia ajak isteri dan anaknya keluar. Sayang, jom siap, kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Tapi masa dalam perjalanan, bau busuk tiba-tiba muncul dalam kereta. Macam bangkai. Papa kentut ke? Tanya anaknya. Takkan teruk sangat bau papa kentut, katanya sambil tahan muntah. Sampai area Karak, kereta mati tiba-tiba. Hah? Minyak penuh kot. Dia call Pomen. Pomen sampai, start je elok hidup. Tak ada masalah bang, kata Pomen. Tak sampai 15 meter kereta mati lagi. Terpaksa call Pomen yang sama. Kali ni cas lebih. Sampai 15 km, kereta mati lagi. Puas tak hidup juga. Aku call lagi Pomen tadi. Saya boleh datang bang, tapi cas lebih sikit lah sebab jauh saya nak datang, kata dia. Aku cakap, okey tak apa, datang je. Dan dia pun sampai. Dia start sekali je, terus kereta tu hidup. Situasi tu jadi 3 kali dan kali ni di R&R selepas selesai dia pergi ke tandas dan terserempak dengan budak lelaki muda yang hanya tersenyum melihatnya. Tiba-tiba, budak itu menegurnya. Abang, dalam kereta tu ada makhluk yang tak tenteram. Dia masih lagi ada dalam kereta abang tu. Saya boleh tolong bersihkan. Budak tu minta semua turun. Isteri dan anak keluar, tiba-tiba anaknya menjerit. Papa, ada pocong dalam kereta. Biar dia, nanti kawan papa halau, katanya tenang. Walau jantung dah nak luruh, budak muda tu baca doa, renjis air dan pocong tu melompat keluar lari, masuk ke dalam tandas. Kemudian dia hulur RM100 tapi budak tu senyum sambil berkata, saya ikhlas tolong bang. Sampai sekarang dia tak pernah pandang Iswara tu dengan rasa yang sama lagi.